Ya, saudara-saudari, Kang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, hari ini punya topik ialah mulai 4 Mei Labuan ya. Bermula 4 Mei 2026, Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM Labuan akan menyediakan kaunter perkhidmatan pelanggan bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ya, ini yang penting ya, supaya orang ramai dapat lebih memahami dengan kaunter apa yang jenis kenderaan kena subsidi, apa jenis kenderaan semua kena subsidi ya. Jadi semua di kaunter sini. Jadi waktu perkhidmatan adalah dari hari Isnin hingga Jumaat, bermula jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Jadi langkah ini bertujuan untuk membantu syarikat pengangkutan awam darat dan syarikat pengangkutan barangan darat dan berkelayakan untuk mendaftar di bawah sistem kawalan subsidi ya, diesel bersubsidi KSKDS, KPDM. Jadi inisiatif ini merangkumi 10 jenis kenderaan ya, 10 jenis kenderaan dalam sektor pengangkutan awam darat dan 23 jenis kenderaan dalam sektor pengangkutan barangan darat. Ya, jadi permohonan boleh dikemukakan melalui pautan rasmi. Ya, sini ada dia punya kalau ada apa, pergi ke sini menanya. Ya, okey. Jadi sampai sini saya akan silakan Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ini, Jerry. Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Labuan menjalankan kaunter perkhidmatan pelanggan bagi sistem kawalan diesel bersubsidi. Manfaatnya dari segi perancang keuangan Labuan. Penjimatan kos operasi langsung. Kendaraan yang daftarkan di bawah SKDS boleh menikmati diesel subsidi diesel pada kadar semasa 2,15 sen seliter tertaruh pada tetapan kerajaan. Ini makna syarat pengangkutan dan logistik di Labuan boleh merancang bajet operasi dengan lebih tepat berdasarkan harga diesel yang stabil yang bersubsidi, menggunakan ketidaktentuan kos bahan api dan penjualan keuangan tahun mereka. Kemudian urusan tempat, kurangkan kos perjalanan. Keadaan kaunter KPDN di Labuan memberikan syarikat tempatan urusan tanpa membolehkan syarikat tempatan berurusan tanpa perlu ke Sabah atau Semenanjung Malaysia. Sokongan untuk perancang airan tunai cash flow. Sistem SKDS menggunakan kad Almada Fleet Card digital yang memberikan pemantauan ketat pembelian dan penggunaan diesel subsidi. Dengan rekod pembelian sistematik melalui Fleet Card, pengurus keuangan syarikat boleh menjejaki perbelanjaan bahan api secara real time, memudahkan pengurusan airan tunai bulanan dan penyediaan laporan keuangan. Perlindungan dari naik harga pasar. Di bawah program SKDS, kendaraan pengangkutan awam yang berkelayakan boleh mohon Fleet Card untuk beli diesel dan pada harga subsidi RM2.15 liter. Harga tetap ini memberi kepastian kos pada perancang keuangan untuk menetapkan harga perkhidmatan dan produk yang lebih kompetitif, terutama bagi industri perikanan, logistik dan pembinaan Labuan. Setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Ya, saudara, sila mula bergerak ke kaunter ini untuk dapat maklumat yang lebih lanjut. Ya, jadi apa yang kita sila like, subscribe dan share. Terima kasih.